2, 4, 3, and 9. 2, 4, 3, and 9. Can you make it into the same sifir? Sifir. Guys, take your calculator right now. Tengok sifir. Yang ni 3. Yang ni sifir 3. 3 darab berapa kali cepat? 9 darab berapa kali dapat? 3 darab 3 kan? Kau nampak 3 darab 3. Okay. 2, 4, 3. Tekan your calculator right now. Berapa darab berapa darab berapa? Berapa kali 3? 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3. 5 kali. Do you get 2, 4, 3? Ya, kuasa 5 So, yang ni kuasa 5. Semua okey? Okey, kalau okey, saya akan buat macam ni. Tengok Okay lah, just buat jalan kerja lah. Takut nanti dia keluar kertas 2. Tapi jarang keluar kertas 2 ni. Okey, yang ni tengok 3 kuasa 5. Yang ni 2x. You nampak? Like that. Then equals dengan yang ini cikgu tukar jadi 3 kuasa 2 tadi. 3 times 3 kan? So 3, then 2, lepas tu bracket x plus 1. Okey tak? Can see? Okay, after you already done, can you do this for me? 5 darab 2 berapa? 10x. Yang ni berapa? 2 darab x, 2x. 2 darab 1, tambah 2. Nice or not? Nice or not? Okay, kalau you nampak benda yang sama macam ni, korang buat apa? Kalau nampak dua benda yang sama macam ni. You can just cancel off. Yes, you can cancel off. Lepas tu, you turunkan bawah. So, turunkan bawah dapat apa? Dah 10x equals to 2x tambah 2. Now, you can selesaikan tak yang ni? Persamaan linear ni. 2 pindah sebelah jadi apa? So, kita tulis kat sini 10x tolak 2x equals to 2. Dapat? So, after ni, 8x equals to 2. What is x? Ialah 2 per 8. Jawapan x ialah 1 per 4. You got the answer? Ready?